Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Okey, jom, khususnya pelajar tahun 2. Okey, jom kita siapkan kerja sekolah muka surat 17. Okey, aktiviti 2, bilang menurun, lengkapkan. Okey, kalau kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4. 4 lah. 4 soalan yang perlu kita selesaikan. Okey, pelajar, kita tengok yang A. Okey, ini bilangan yang menurun ya. Macam mana kita nak tahu dia menurun, berapa dia menurun? Kita kena tolak lah yang pertama, tolak yang kedua. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua, kita tolak. Okey, kita buat bentuk lazim lah, lebih senang. 8, 15 tolak 806. Okey, 5 tolak 6 tak boleh, kita kena pinjam lah. Pinjam daripada sini, 1, sini dah jadi kosong, ini dah jadi 15. 15 tolak 6, 9. 0 tolak 0, 0. 8 tolak 8, 0. Maksudnya 9. Maksudnya belajar ini tolak 9. Jadi ini tolak 9. Jadi kita ada daun tu. Okey, yang akhir sekali. Jadi kita buatlah 7, 8, 8 tolak 9. Okey, 8 tolak 9 tak boleh. Pelajar kena pinjam. Okey, pinjam dekat sini, dia jadi 7. Ini jadi 18. 18 tolak 9, 9. 7 tolak 0, 7. 7 tolak 0, 7. Jadi jawapannya ialah 779. 7, 7, 9. Okey, begitu juga dengan B. Langkah yang sama. Pelajar kena tolak juga. Okey. Okey, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Pelajar kena tolak lah. Yang pertama dengan kedua tu pelajar tolak. 207 tolak 200. Okey, berapa dapat? 7 tolak 0, 7. 0 tolak 0, 0. 2 tolak 2, 0. Jadi 7. Jadi tolak 7. Okey, kita tengok. Ni 193. Kira nampak tak 193 tu? Ni. Jadi 193 tolak 7. Berapa dapat? 3 tolak 7 tak boleh. Pelajar kena pinjam sebelah. Bila pinjam, yang ini jadi 8. Yang ini jadi 13. 13 tolak 7. Berapa? 13 tolak 7, 6. 8 tolak 0, 8. 1 tolak 0, 1. Jadi 186. 1, 8, 6.
Okey, yang ni dia dah bagi jawapan, tak apa. Kita buat yang ni. Yang ni tolak 7. Pelajar ambil lah kata kosong untuk buat pengiraan ni. Okey, 179 tolak 7. 9 tolak 7 2. 7 tolak kosong 7. 1 tolak kosong 1. Jadi 172. 172 tolak 7 lagi. 172 tolak 7. Okey, 2 tolak 7 tak boleh. Pelajar pinjam sebelah yang jadi 6, yang jadi 12. 12 tolak 7 5. 6 tolak kosong 6. 1 tolak kosong 1. Jadi 165. 165. Okey, dia sebenarnya mencabar sikit lah pelajar, sebab kena kira, kena fikir. Okey, seterusnya kita jawab C. Kita ambil kata kosong. Okey, kita test dulu berapa dia ni tolak ni. 6 4 4 tolak 6 40. Berapa? 4 tolak kosong 4. 4 tolak 4 kosong. 6 tolak 6 kosong. Jadi 4. Jadi tolak 4. Jadi kita buatlah satu-satu. 6 3 6 tolak 4. 6 tolak 4 2. 3 tolak kosong 3. 6 tolak kosong 6. Jadi ini 6 3 2. Seterusnya 6 3 2 ni kita tolak lagi dengan 4. 2 tolak 4 tak boleh, kita kena pinjam. Yang ini jadi 2, yang ini jadi 12. Okey, 12 tolak 4 berapa? 8. Okey, 2 tolak kosong 2. Yang ni 6 tolak kosong 6. 6 2 8. 6 2 8. Seterusnya kita tolak 4 lagi. 8 tolak 4 4. 2 tolak kosong 2. 6 tolak kosong 6. 6 2 4. 6 2 4. Okey. Nah, dah tinggal yang akhir. Yang akhir ni. Okey, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Jadi 2 7 8 tolak 2 7 kosong. Okey, 8 tolak kosong 8. 7 tolak 7 kosong. 2 tolak 2 kosong. Jadi 8. Di sini tolak 8. Ini pun tolak 8. Okey, jom kita kira. Okey, kita kira. 2 6 2 tolak 8. 2 tolak 8 tak boleh, kita kena pinjam. Ini jadi 5. Ini jadi 12.
12 tolak 8. 12 tolak 8, 4. Okey, 5 tolak 0, 5. 2 tolak 0, 2. 2, 5, 4. 2, 5, 4. Okey, dan kita terus je tolak 8 lagi. 4 tolak 8 tak boleh, kena pinjam 1. Ini jadi 4. Ini jadi 14. 14 tolak 8, 6. 4 tolak 0, 4. 2 tolak 0, 2. 2, 4. 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okey. Okey pelajar. Soalan ni dia agak mencabarlah bagi cikgu sebab ada kerja yang kita perlu buat dan kita kena faham nombor berapa yang kita nak tolak tu. Okey. Saya harap pelajar boleh faham, boleh ulang-ulang video ni. Okey pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.